Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay, ini sebenarnya adalah video kedua yang saya shoot untuk menceritakan trailer Keluang Man ni. Sebab mula-mula shoot tadi mic tak on. Aduh, panjang dah cerita. Okay, saya nak membedah atau mereview trailer Keluang Man. Saya nak review dulu, bedah, berteori mengenai ceritanya. Apa yang saya rasa cerita Keluang Man ni nanti macam mana. Lepas tu saya nak ada sedikit respon untuk trailer ni sendiri. Pertama, untuk sebuah trailer, saya rasa filem Keluang Man trailer ni mencapai maksud sebuah trailer. Maksudnya, trailer tu sepatutnya menceritakan. Bila orang tengok trailer, di samping kita boleh tengok scene-scene yang gempak-gempak, kita boleh tengok alur cerita dia sedikit sebanyak, what it's all about, kan. Bukan kebanyakan trailer yang selalu kita tengok dekat Malaysia ni, dia hanya melonggokkan scene-scene yang dia rasa best, dia sumbat. Sebab kita tak tahu cerita ni pasal apa. Dia just nak tunjuk scene yang best saja. Dan Keluang Man ni punya trailer okey. Dia menunjukkan cerita, dan sampai saya boleh berteori daripada trailer ni sebab saya dah tengok beberapa kali dan ada benda-benda yang saya cuba untuk berteori. Saya tak pastilah dia akan jadi tepat ke tak. Tapi tak apa. Let's go. Mula-mula kita nampak mula-mula trailer ni dimulakan dengan ada sedikit pergaduhan Syamsi dengan Keluang Man. Sedikit lah. Nak menunjukkan seterunya mereka ni. Diorang ni diorang ada problem lah. Each other kan. Lepas tu kita nampak scene kanak-kanak yang dikurung di dalam cage. Mungkin human trafficking, dan kemudian dia fokus kepada dua orang budak tu adalah pada saya mengandaikan Syamsi dengan Burhan, iaitu Remy Ishak dengan Nasti punya watak. Dan kemudian dia tunjuk satu watak turun, siluet, tak nampak siapa, cuma nampak dia turun dari atas ke bawah dan dia ada pakai cape. Mula-mula saya ingat itu Keluang Man, tapi bukan, saya rasa bukan lah. Sebab Keluang Man tu Burhan yang masih kecil dalam cage tu. Dan dia diselamatkan, budak-budak ni diselamatkan oleh watak yang turun tu. Dan saya menjangkakan itu adalah Ahmad yang dilakonkan oleh Roshamno. Dan Ahmad ni nanti yang akan menjaga diorang berdua ni selepas diselamatkan dia, Syamsi dengan Burhan ni, dan dia mengajar silat. Sebab kita nampak dia train budak dua orang ni. Dan akhirnya bila dia dah train, dia dah recruit, dah besar, kita nampak satu scene, satu babak yang diorang bertiga dalam frame, dan Watak Ahmad ni kata 3 jaga 3. So, masa dia cakap tu kita nampak dia dah pakai full tactical suit. Dan tactical suit ni bila kita tengok ramai sebelum ni kita nampak kostum Keluang Man ni, kita nampak dia adalah sebuah tactical suit asalnya dan kemudian diubah jadi kostum. Mula-mula saya jangkakan Burhan ni adalah salah satu anggota yang dari pasukan khas elit ke apa kan, macam SWAT macam tu. Tapi bila kita tengok dia bertiga dengan Syamsi dengan Roshamno, dia bertiga saja, dan dia punya motto tu, dia punya kata-kata yang dikeluarkan tu 3 jaga 3, dan ini menunjukkan diorang hanya bertiga dan diorang bukan satu official punya squad ke apa daripada kerajaan atau polis ke apa. Diorang ni bergerak sendiri bertiga, dan mungkin tujuan dia adalah untuk inilah menyelamatkan macam mana Roshamno menyelamatkan diorang, Ahmad tadi menyelamatkan Burhan dengan Syamsi. Mungkin sekarang dia rekrut budak-budak ni untuk tolong dia membantu untuk mementeras jenayah lah mungkin. Tapi along the way tu Syamsi ni dalam dua orang anak murid mesti salah seorang ni kadang-kadang mesti problem ya. Syamsi ni yang problem. Dan dia ada cakap, Burhan ada cakap Syamsi ni belut. Mungkin Syamsi ni belut kepada Ahmad dan Burhan, dan apa yang dia buat tu yang menjadikan Burhan ni kemudiannya dalam trailer ni diorang sangka dah mati, tapi sebenarnya lepas tu Burhan ni hilang ingatan dan jadi tak waras. Mungkin Syamsi ni punya
angkara yang buat, dan tak tahu apa jadi pada Ahmad. Kita tak tunjuk, lepas tu mungkin mati ke apa kan. Itu yang Burhan ni berdendam kepada Syamsi ni. Okay, sedikit update. Update sebab saya baru terperasan satu benda lah yang sebelum ni saya abaikan benda tu. Ada satu part ni yang rosap tangan berdarah kan, dan dia kata dah lama aku pendam benda ni, sampai satu masa aku lupa siapa aku. So itu Burhan yang bercakap, dan tangan tu ada tangan Burhan. Sebelum dia tunjuk tangan berdarah tu, ada satu long shot, wide shot yang tunjuk dia tengah duduk, melutut, ada satu watak baring. So okey, ini saya punya teori. Yang baring tu adalah Ahmad, dan tangan kenapa tangan berdarah tu ada tangan Burhan, dan yang berlutut tu adalah Burhan. Tangan darah tu adalah darah Ahmad yang mati, yang saya jangka dibunuh oleh Syamsi. Jadi benda kejadian tu, itu yang dia kata tadi, dah lama pendam benda ni sampai dia lupa. Aku lupa siapa aku. So mungkin Burhan ni dia macam atas apa yang berlaku pada Ahmad. Watak Rosyamno ni meninggal, dibunuh oleh Syamsi. Jadi dia rasa macam down, atau dia rasa macam gangguan jiwa, sampai dia memendam sangat benda tu sampai dia jadi hilang ingatan dan dia lupa siapa dia. Tu Burhan kata, tapi aku takkan lupa apa yang kau dah buat. So apa yang Syamsi buat tu dia memang tak lupa. Macam mana pun dia hilang ingatan, benda tu akhirnya dia akan ingat, dan itu yang buat dia kembali sebagai Keluangman. Dia jadi Keluangman, betulkan jadi Keluangman untuk membalas kematian Ahmad yang dibunuh oleh Syamsi. So saya rasa ini dia punya turning point, macam mana dia boleh jadi hilang ingatan tu daripada kejadian tu. Betul tak betul, tak tahulah. Teori semata-mata. Atau mungkin dah ada orang reveal ke cerita storyline ni, saya yang tak tahu. Ke memang dah ada daripada pengarah sendiri ke. Saya rasa tak mungkin kot kan. Ini mesti jadi rahsia. Tapi ya, itulah teori saya. Kenapa saya rasa yang watak mula-mula turun selamat budak-budak ni yang ada cape tu adalah Ahmad. Sebab kita boleh nampak Syamsi pun menggunakan cape yang sama masa dia bergaduh dengan Burhan. Dia turun tu, terjun tu, kita nampak ada cape. Mungkin cape ni adalah salah satu daripada feature tactical suit diorang. Mungkin dia ada function lah cape ni untuk atau apa. Dan daripada memori yang mungkin ada tertinggal dekat Burhan lagi dalam otak dia tu, yang masih nampak ada cape tu, sama-sama masih ingatan pernah ada cape yang diguna ke sebelum ni. Dan benda tu yang trigger dia untuk masukkan dalam kostum Keluangman. Masa dia buat boleh kata dia buat kostum Keluangman tu. Sebab kostum Keluangman tu adalah tactical suit yang dia pernah pakai. Mungkin dia jumpa balik kat mana-mana, dia datang balik tempat dia punya markas dulu ke. Lepas tu kita nampak satu scene dia tengah spray. Spray apa? Burhan tengah spray masa dia tak pakai baju tu kan. Itu seperti yang saya cakap sebelum ni, dia ada daripada storyboard tu kita nampak dia spray baju. So memang yang itu dia tengah spray baju dia itulah untuk jadikan colour macam mana Keluangman ni. Dan cape tu pula datang sekali lah kot kan. Kalau sebelum ni tadi saya kata mungkin dia ada ingatan cape tu buat dia trigger untuk suit ni ada cape. Tapi saya rasa, saya fikir balik, sebab cape tactical suit tu memang originalnya dah ada cape macam mana asal. So memang dah ada lah cape tu. Tapi idea mana datangnya nak masukkan keluang binatang atau subjek keluang tu, saya tak pastilah dekat mana dia punya dalam jalan cerita tu. Mungkin dalam filem ada lah. Dan Inspektor Saab pula, kita ingat dia memang kejar Keluangman. Dia ada problem lah dengan Keluangman ni yang mengganggu kerja polis. Tapi bila ada satu scene dalam trailer tu, dia kata, saya tak ingat dialog dia, tapi dia kata kalau kita
dapat cari keluar main, kita akan dapat Syamsi. So objektif utama dia nak tangkap si Syamsi ni lah. Syamsi ni mungkin satu penjenayah yang memang sangat dikendaki lah. Banyak problem atau jenayah besar yang dia buat. Jadi untuk menangkap Syamsi ni, diorang perlu kalau dia dapat ikut keluar main, dia akan jumpa Syamsi. Okey, itu sedikit sebanyak saya punya teori untuk jalan cerita. Mungkin salah lah semua. Kan mungkin ada betulnya, tak apa, saya saja berteori. Okey, sekarang saya nak bercerita mengenai trailer ni pula. Trailer ni saya ada sedikit benda yang saya rasa boleh improve lah. Kalau boleh, kalau sempat ada second trailer ke kan, untuk mengimbangi apa yang saya rasa kurang untuk trailer ni. Untuk trailer ni dia nampak terlalu serius lah. Memang orang yang tengok pun macam budak nampak serius keluar main ni. Diorang nak buat keluar main ni serius lah. Ada yang even yang tak ikut perkembangan filem ni pun kata, diorang tukar lah, dah serius lah, dah jadi tak macam animation. So macam kita tahu, macam saya pernah dengar pengarah dia sendiri cakap, diorang akan mengekalkan animation punya elemen-elemen tu, perubahan tu macam mana. Dia masih tak waras itu masih kelakar kan, macam benda-benda tu masih ada. Cuma malangnya dalam trailer ni dia tak tunjuk. Jadi trailer ni hanya saya rasa dia berat kepada keluar main saja dan sisi serius saja. Dia tak balance. Sepatutnya dia ada juga bahagian untuk Burhan tu. Saya sendiri nak tengok macam ada kesengalan Burhan tu dalam trailer ni, macam mana dia. Tapi dalam trailer ni malangnya dia digambarkan serius saja. Untuk teaser dia hari tu saya rasa saya lagi suka, walaupun dia pendek. Kita nampaklah dia punya kesengal Burhan tu masih ada. Dan satu lagi yang trailer yang saya harapkan daripada trailer Keluar Main ni, masa dia nak keluar itu, saya mengharapkan dia punya vibe superhero tu. Saya rasa kurang. Saya rasa trailer ni macam saya menonton trailer filem Polis Evo macam tu. Filem-filem crime macam tu kan, jenayah kepolisan. Dia kurang ada, tapi kurang vibe superhero, heroic punya scene atau shot tu. Yang trailer tu saya rasa lagi best. Masa dia Burhan terjun daripada kontena tu, daripada shot belakang kan, kamera tu ikut daripada belakang. Oh, itu memang nampak superhero tu lah. Lepas tu ada dia punya pose atau bangunan lah, dia punya gesture superhero, ada dia punya camera shot daripada depan watak Keluar Main tu. Nampak lah benda-benda macam tu. Saya tak mengharapkan dia superhero yang macam Marvel, macam Avengers ke, bukan. Memang saya tahu Keluar Main ni adalah filem yang sangat grounded. Even dia bukan super pun kan. Dia ni bukannya super pun, dia manusia biasa je. Cuma dia ada skill lah, dia skillful punya orang, dia ada fighting skill apa semua, ada kebolehan yang luar biasa lah. Jadi sisi superhero tu saya tak rasa sangat, dan sisi kesengalan Burhan tu saya rasa kalau sempat boleh buat satu lagi trailer lah untuk satu yang mungkin akan problem, mungkin lah orang nak tengok trailer ni nak rasa tertarik tu. Mungkin ada yang tertarik dan mungkin ada yang tak, sebab saya tengok sendiri respon daripada orang yang tengok trailer, boleh saya kata 50-50 lah. Ada yang kata tak best, ada yang kata tak menarik, ada yang kata best, oh ini best. Jadi kalau boleh kita buat something yang lebih menunjukkan coolness superhero tu, elemen-elemen tu. Tapi personally saya memang akan pergi tengok lah, sebab saya memang menantikan sangat filem ni daripada awal diorang announce saya dah ikut perkembangan semua. Dan saya positif dengan perkembangan tu, daripada kostum dan apa semua saya okey je. Saya suka. Saya boleh tolak dululah bab-bab setakat yang saya tengok ni dia punya production value okey. Cuma ada beberapa part yang mata saya tengok tak berapa, tapi okey lah. Saya tolak dulu benda tu sebab saya nak tengok jalan cerita dulu, macam mana dia garap superhero punya superhero-nya tu macam mana skrip dia. Dalam trailer ni macam saya kata lah, dia serius je kan. Cuma ada part last tu je lah dia ada humor, dia tunjuk humor sikit. Masa itu pun bukan daripada Burhan.
daripada polis-polis yang tengah berbincang. Tiba dia masukkan lirik lagu dalam perbualan. Itu menarik ah, menarik. Lepas tu ada yang kata itu bukan Batman ke? Dan watak yang kata tu, pelakon tu saya tengok nama dia, yang berlakon High Council tu, ada yang berteori dia ni akan jadi Tiong Man. So saya tak pasti, tapi menarik juga. Mamat tu dia punya visual, dia punya appearance nampak macam okey jadi Tiong Man. Dan dekat masa dia tunjuk, dia tanya soalan tu pun kita dah nampak macam dia ada dia punya lurus-lurus dia tu kan. Benda sengal dia tu sikit kan. Tak tahulah watak tu memang akan jadi lurus bendul ke tak, saya tak pasti. Tapi dah, apa pun tak lama lagi dah nak keluar filem. So kita tengoklah nanti. Harap-harap harap-harap masa dia keluar ni hype Blood Brothers tu dah kurang lah. So orang boleh fokus dekat Keluang Man ni pula dengan Gayung. Takut orang masih duk Blood Brother. So dia orang ni keluar orang nampak tak nampak je nanti. Bahaya juga kan. So ya, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.